Hari ni Kak Ana nak share Kak Ana goreng telur dadah. Lawak lah kan, telur dadah pun nak buat video. Tak apa, korang tengok je. Lain sikit lah resepi telur dadah Kak Ana ni. Kak Ana dadah 2 biji telur bersama dengan garam dan juga lada sulah. Kemudian Kak Ana panaskan api. Sementara tu potong bawang Holland, cili merah tu cili api dan juga tomato cherry. Minyak dah panas betul-betul, biar lebih sikit minyaknya. Gorengkan dulu bawang, tomato cherry dengan cili api sampai garing sikit. Baru Kak Ana masukkan telur yang Kak Ana dadah tu. Kita biar sampai dikeras bawah tu. Baru kita flipkan dia ke permukaan yang sebelah lagi supaya tak pecah. Kak Ana suka telur dadah yang garing-garing sikit. Kemudian kita terbalikkan dan angkatlah. Nak makan sedap lagi, Kak Ana tuangkan sos Thai, sos cili Thai yang beli kat pasar raya tu. Kalau letak mayonis pun sedap. Inilah dia telur dadah.